dalam akaun Gap saya ni ada lebih kurang 59 gram emas. Boleh tak kalau saya nak pergi dekat mana-mana branch yang terdekat untuk dapatkan emas fizikal? Okey, baiklah bagi tuan-puan yang belum tahu tentang SOP pengambilan emas dekat Public Gold ni, boleh dengar video saya sampai habis, save untuk dijadikan rujukan pada masa akan datang. Dekat Public Gold ni, beli emas memang dibuat terus melalui apps Public Gold. Kita tak boleh nak terus walk in, beli emas dekat direct mana-mana branch yang terdekat. Sebab apa? Sebab Public Gold dah ada lebih 2.5 juta penyimpan emas dari Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, malah di seluruh dunia. Bayangkan kalau semua penyimpan emas nak beli emas dengan Public Gold direct di kaunter branch, mesti sesak kan? Jadi bila kita dah buat simpanan di Public Gold, kemudian nak keluarkan dalam bentuk emas fizikal, ada dua kaedah yang boleh kita gunakan. Yang pertama, kalau berat emas kita tu kurang daripada 21.25 gram, kita hanya perlu arahkan sistem dekat apps ni untuk postkan emas tersebut ke alamat kita menggunakan postage berinsurans. Dan kaedah yang kedua, kalau berat emas tu melebihi 21.25 gram, set temu janji dekat apps juga. Kemudian kita perlu datang ke branch yang terdekat, ada masa dan juga tarikh yang telah ditentukan. Simpanan dan beli emas dekat Public Gold ni sangat murah, mudah dan juga patuh syariah. Dan urusan dekat Public Gold ni juga sangat telus. Jadi bagi tuan-puan yang belum mulakan simpanan emas, perlukan bantuan untuk bermula, boleh tinggalkan maklumat, nanti saya akan guide tuan-puan step by step cara untuk mulakan simpanan emas di Public Gold.